Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur yang tak terhingga pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-puan yang dimuliakan, malam ini kita direzekikan bersama-sama dengan anak-anak asnaf Asrama Kasih Sayang mengadakan majlis khatam 30 juzuk Al-Quran dan akan disambung pula dengan program Qiyamul Lail. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua. Sedar tak sedar kita dah di hujung bulan Sya'ban. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, mudah-mudahan kita sampai ke bulan Ramadan nanti kita dapat memperbanyakkan amal soleh insya-Allah. Pada ketika ini kami menzahirkan rasa syukur dan berterima kasih kami. Anak-anak sini bersemangat mengadakan majlis khatam 30 juzuk Al-Quran. Tak lupa depa niatkan untuk pakcik-makcik yang sudi berkongsi rezeki dengan mereka ni kan. Dengan makan minum depa waktu sahur, berbuka puasa sunat mereka sebentar tadi, puasa Khamis tadi, dan kali ni di musala kita buat program khatam 30 juzuk Al-Quran. Alhamdulillah. Tuan-puan, kita dah nak masuk bulan Ramadan ni tuan-puan. Kami di sini nak mengajaklah dengan keberkatan hari ni, hari Jumaat. InsyaAllah cikgu-cikgu masih lagi mencari tajaan-tajaan untuk kita memenuhi tajaan Ramadan kita. Mungkin tuan-puan boleh berkongsi rezeki dengan menaja untuk iftar saja ke, ataupun untuk moreh mereka, ataupun untuk sahur, ataupun untuk satu hari, 2 hari Ramadan. Sajalah, pilihlah mana-mana tarikh yang tuan-puan rasa sesuai insya-Allah. Tuan-puan, bantulah kami memberi makan pada fakir miskin, anak-anak yatim di sini dengan membeli produk-produk jualan kami ataupun memberi sumbangan seikhlas hatinya insya-Allah. Kami doakan tuan-puan dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi insan yang menjamu anak-anak yatim asnaf makan pada keberkatan bulan Ramadan yang mulia ini insya-Allah.